A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap, saya terlupa nak pakai. Jemput-jemput masuk. Kiranya ada persoalan faraid boleh sahaja tanya. Saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Ya. Hai Siskila, ada persoalan boleh sahaja tanya. Boleh ataupun siapa saja, insya-Allah saya cuba untuk menyelesaikan untuk kes tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Saya live hari ni sampai 12.30 insya-Allah. 12.30 saya stop. Okey. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan faraid boleh sahaja tanya. Sekiranya tak ada, saya akan buat soalan faraid untuk kita sama-sama faham dan kita sama-sama tahu tentang faraid. Okey, faraid ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, 12 dengan 176. Memang faraid telah ditetapkan, tetapi kita boleh merancang, kita boleh buat wasiat kalau kita nak bahagi kepada madrasah ataupun nak bagi kepada anak-anak yatim ataupun nak bagi kepada surau. Kita juga boleh nak bahagi hibah, kita nak bagi kepada anak kita. Oh, kita tengok, oh ada anak yang susah ataupun anak yang dhaif, anak yang tidak berkemampuan. Jadi sekiranya kita ingin memberi kepada anak-anak tersebut, ia dibenarkan di dalam Islam. Begitu juga sekiranya ada nak buat harta sepencarian, nak declare awal-awal. Okey, contohnya nak declare, saya nak bahagi kepada isteri saya. Saya ada 2 orang isteri. Isteri pertama saya dah kahwin 40 tahun. Isteri kedua saya baru kahwin 4 tahun. Jadinya saya nak bahagi kepada isteri yang pertama ni banglo di KL. Contoh macam tu, contoh. Okey. Kemudian untuk isteri saya yang kedua ni, saya nak bahagi rumah teres dekat Selangor. Contoh seperti itu. Ia juga dibenarkan untuk kita buat deklarasi harta sepencarian. Itu adalah secara basicnya. Bermakna kita memang dah ada faraid, tetapi sebelum nak sampai kepada faraid itu kita kena melalui proses untuk pentadbiran. Pentadbiran ini bukannya sesuatu yang mudah tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya dan keluarga saya, adik-beradik saya serta ibu saya telah melaluinya. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada kes yang mudah, tetapi di dalam situasi tertentu ia memerlukan kepakaran, ia memerlukan satu professionalism. Kena ada orang yang tahu nak uruskan macam mana, nak pergi ke pejabat pusaka kecil ke, nak pergi ke amanah raya ke, nak pergi ke mahkamah tinggi ke, nak pergi ke mahkamah syariah ke. Kalau nak sahkan betul ke dia tu adalah anak kandung, contohnya seperti itu. Sebab ramai juga yang berkahwin di luar negara tanpa pengesahan perkahwinan. Jadi itu adalah satu kita kata apa? Kita kata satu instrumen untuk kita buat pentadbiran. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sudi-sudikanlah share saya punya live ini. Semoga ia mendapat manfaat kepada sesiapa yang memerlukan. Saya sepatutnya pergi ke Kelana Jaya, tetapi ada masalah-masalah yang tertentu, jadinya
Jadinya saya tidak jadi pergi ke Kelana Jaya, HQ di As-Solihin Trustee Berhad. Okey, saya nak buat persoalan faraid. Sekejap ya. Kalau ada soalan faraid boleh sahaja tanya Nurul ya. InsyaAllah kita jawabkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sehingga pukul 12.30. InsyaAllah sehingga pukul 12.30 saya akan live hari ini. Okey, sekiranya soalan faraid yang mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan adalah, nampak tak? Saya kena depankan sikit. Bolehkah saya depankan sikit, boleh ya? Okey. Boleh komen tak sama ada nampak ke tak saya punya whiteboard? Nampak tak? Nampak tak? Okey. Okey, kita buat soalan faraid yang mudah. Katakanlah si mati. Katakanlah si mati adalah wanita. Si mati adalah wanita. Wanita ini berkahwin. Dia ada suami. Kemudian wanita ini dia ada ibu. Dia ada bapa. Dan dia ada anak lelaki dan anak perempuan. Anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Okey, bagaimanakah penyelesaian untuk kes faraid ini? Untuk menyelesaikan kes faraid ini, kita kena tengok siapa yang akan dapat. Okey, sebelum tu saya akan buat juga kat sini. Dia ada adik-beradik. Ni saya buat saudara seibu sebapa, lelaki seorang, perempuan seorang. Okey, siapa yang akan mendapat bahagian faraid di dalam kes ini? Yang akan mendapat bahagian faraid untuk kes ini adalah, nampak tak saya sedang tengok laptop? Okey, yang akan mendapat bahagian faraid di dalam kes ini adalah suami, bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan. Adik-beradik tidak akan dapat bahagian faraid. Kerana apa adik-beradik tidak dapat bahagian faraid? Kerana ada anak lelaki. Anak lelaki ini sebagai starter. Anak lelaki ini sebagai penghalang. Anak lelaki ini sebagai pendinding untuk adik-beradik mewarisi. Jadi bila ada anak lelaki, adik-beradik tidak akan dapat bahagian faraid. Tetapi jangan kita lupa, kalau ada anak lelaki, bapa tetap dapat bahagian faraid. Jangan kita kata, oh ada anak lelaki, bapa tak dapat, ibu tak dapat. Tidak, bukan seperti itu tuan-tuan dan puan-puan. Apabila ada anak lelaki, ibu dan bapa tetap dapat bahagian faraid walau macam mana sekalipun. Sebab telah ditetapkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11 menyatakan tentang ibu dan bapa. Walaupun ada anak lelaki. Okey, kita tengok pengiraan dia macam mana. Okey. Di sini yang akan dapat adalah suami. Anak lelaki. Saya buat yang bahagian ashabul furud dulu lah. Bahagian telah ditetapkan bahagian dia, iaitu ibu, bapa. Anak lelaki dengan anak puang ni saya letak kat bawah sebab dia dapat asabah. Asabah tu apa Syazwan ni? Asabah itu adalah baki. Okey, suami dapat berapa? Suami dapat 1/4. Ibu dapat apa? Ibu dapat 1/6. Bapa dapat apa? 1/6. Anak lelaki dan anak perempuan akan dapat asabah. Saya rasa ni macam tak pekat sangat lah. Sekejap saya tukar.
Okey, ni dapat asoba ataupun baki. Anak lelaki dapat 2 bahagian, anak puan dapat 1 bahagian. Bila kita tambah 2 tambah 3 jadi 2 tambah 1 jadi 3 di sini. Okey, tok guru saya kata kalau nampak 4 dengan nampak 6 ni, kita terus tulis 12 je kat sini. Tak payah nak mikir-mikir, tak payah nak pening-pening kepala. Jadi kat sini 12 bahagi dengan 4 jadi 3 di sini. 3/12 untuk suami. 12 bahagi dengan 6 jadi 2 di sini. Jadi 2/12 untuk ibu. Bapa pula 12 bahagi dengan 6 jadi 2 di sini. Okey, bila kita tambah 3 tambah dengan 2 tambah dengan 2 jadi 7. 12 tolak dengan 7 ni jadi 5. 5 untuk anak lelaki dan anak puan. Tetapi 5 ni tak boleh nak bahagikan dengan 3. Bila 5 tak boleh nak bahagikan dengan 3, kita letak kat sini. 12 darab dengan 3. Ambil kat sini. 12 darab dengan 3 jadi 36. 36 untuk penyebut yang baharu. Jadi ini 3 darab dengan 3 jadi 9/36 untuk suami. 2 darab dengan 3 jadi 6/36 untuk ibu. Untuk bapa 2 darab dengan 3 jadi 6/36 untuk bapa. Anak lelaki pula 2 darab dengan 5 jadi 10/36. Untuk anak puan 1 darab dengan 5 jadi 5/36 untuk anak puan. Jadi ini adalah penyelesaian untuk kes faraid ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ni dia dah ada anak lelaki, dia dah ada anak puan, dia dah ada ibu, dia dah ada bapa. Tapi timbul permasalahan di sini yang adanya harta yang terbeku, okey, harta terbeku sebab tiada, tak tahu siapa yang nak uruskan ni. Siapa? Sama ada suami ke, ibu ke, bapa ke, anak lelaki ke, anak puan, siapa nak urus? Siapa nak urus? Siapa nak jadi wasi? Wasi ni orang yang ke hulu ke hilir, orang yang pergi untuk menguruskan peninggalan si mati itu, orang yang pergi untuk menguruskan harta pusaka si mati itu. Jadi jika tiada orang yang nak uruskan, maka sekiranya kat sini, sekiranya yang saya cakapkan ini sama dengan kes tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan dah tahu, oh bahagian ini untuk suami 9/36, bahagian ibu 6/36, bahagian bapa 6/36, bahagian anak lelaki 10/36, bahagian anak puan 5/36. Tapi siapa yang nak uruskan itu? Kalau tak ada orang, katakanlah suami saya sibuk sangat Syazwani. Suami saya memang tak ada masa untuk uruskan, sebab dia buat kerja dia dari pagi hingga ke petang, hingga ke malam, hingga ke subuh pun dia baru balik. Jadi suami sibuk. Ibu saya dah tua. Saya tak sanggup nak suruh ibu saya yang uruskan harta pusaka saya. Bapa saya pun dah tua. Jadi tak ada orang yang nak uruskan. Anak saya ni masih kecil. Anak saya ni baru je umur 5 tahun. Yang anak perempuan saya ni baru je baby. Jadinya tak tahu siapa yang nak uruskan. Tapi kita concern tentang diri kita. Kita concern untuk menguruskan harta pusaka kita. Jadi lantiklah Al-Salihin Trustee Berhad di dalam wasiat. Untuk lantik wasi. Wasi dilantik. Sebab apa kena lantik wasi awal-awal Syazwani? Sebab kalau tak ada pelantikan wasi ini, mereka ini akan berbincang siapa yang nak uruskan. Suami kena bincang. Suami bincang dengan ibu, dengan bapa, dengan anak lelaki, dengan anak puan. Siapa yang nak uruskan? Kalau yang anak lelaki dan anak puan ni masih bawah umur, jadi mereka kemungkinan capability, kebolehan mereka untuk menguruskan tu adalah kurang. Jadinya
Jadinya bila tak tahu siapa yang nak uruskan, inilah yang menyebabkan berlakunya harta yang terbeku. Kita tak nak jadi macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita tidak mahu harta terbeku di Malaysia ini semakin bertambah. Yang saya tahu untuk harta yang terbeku di Malaysia ada 90 bilion. 90 bilion tu bukan sikit-sikit tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk umat Islam ada 90%. Daripada 90 bilion tu umat Islam ada harta 90% daripada itu. Jadinya 81 bilion tu adalah hak orang Islam yang belum diuruskan. Belum dicara kalau orang Terengganu panggil. Jadi uruskanlah, lantiklah wasi segera dengan As-Solihin Trustee Berhad. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin As-Solihin uruskan, boleh sahaja DM Nurul. Okey, kita buat soalan faraid lagi. Kalau ada soalan faraid, boleh sahaja tanya saya. InsyaAllah saya cuba selesaikan untuk kes tuan-tuan dan puan-puan. Kita selesaikan di dalam live ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa kes itu adalah kes yang secure, yang nak private persoalan, boleh sahaja tanya, tak ada masalah. Okey. Kita buat kes di mana? Soalan seterusnya adalah kita buat lelaki pula. Si mati lelaki, dia bujang. Okey, ni lelaki bujang. Okey, kalau lelaki bujang maknanya dia tidak ada pasangan, tak ada isteri, anak pun tak ada. Okey, dia ada ibu sahaja. Dia ada ibu, bapa dah meninggal dulu. Bapa dah meninggal dunia dahulu. Okey? Okey, untuk kes sebegini, kita perlu tanya sama ada dia ada adik-beradik ke tidak. Okey, untuk kes ini, kita kena tahu adik-beradik dia berapa orang. Okey, katakanlah saudara seibu sebapa, ataupun ni panggil adik-beradik kandung. Adik-beradik kandung. Dia ada adik-beradik kandung 3 lelaki, 2 perempuan. Okey? Macam manakah kita nak selesaikan? Adik-beradik lain tak ada. Adik-beradik sebapa tak ada, adik-beradik seibu tak ada. Hanya ada ibu dengan adik-beradik kandung sahaja. Untuk menyelesaikan kes ini, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita kena tengok ibu. Bahagian ibu. Ibu dapat, kita tulis dulu. Ibu, saudara seibu sebapa lelaki 1, 2, 3 orang. Saudara seibu sebapa perempuan 1, 2 orang. Okey, yang ini bila tak ada anak, tak ada keturunan, tak ada pasangan, dan tak ada keturunan dan tak ada bapa, maka adik-beradik ini akan dapat bahagian faraid. Bahagian faraid ini tetap dapat kepada adik-beradik. Okey? Yang akan dapat ibu. Ibu dapat berapa? 1/6. Kerana apa 1/6? Kerana adik-beradik dia ramai. Adik-beradik dia lebih daripada 2 orang. Yang ini adalah asabah. Asabah bil wali, ataupun kita tulis asabahnya, ataupun kita kata baki. Okey? Di sini bermakna ini 6, ini 1, bahagian adik-beradik 5. Kita tengok bahagian adik-beradik lelaki dapat 2, 2, 1, 1. Bila kita tambah 2 tambah 2 tambah 2 untuk adik-beradik 6, tambah dengan adik-beradik puan 6, 7, 8. Bermakna
akan dapat 8 bahagian untuk mereka ni. Tetapi 5 ni tak boleh nak bahagikan dengan 8. Jadinya di sini saya kena selesaikan. 6 darab dengan 8 jadi berapa? 48. 48 di sini. Untuk bahagian ibu 1 darab dengan 8 jadi 8/48 untuk ibu. Adik-beradik 2 darab dengan 5 jadi 10/48 untuk adik-beradik lelaki pertama. Adik-beradik lelaki kedua 10/48 juga. 2 darab dengan 5 10/48 juga. Adik-beradik yang ketiga. Adik-beradik puan 1 darab dengan 5 jadi 5/48. Adik-beradik perempuan 5/48. Okey, nak tahu betul ke salah? InsyaAllah betul. Nak tahu betul ke salah, kita tambah semua ni. 10 tambah 10 tambah 10 30. 30 tambah dengan 10 lagi 30 40. Jadi 40 kat sini. 40 tambah dengan 8 jadi 48/48 untuk penyelesaian untuk kes ini. Jadinya di sini. Okey. Sepik pula rasa. Jadi di sini adalah yang saya nak tekankan di sini. Ada ibu, ada adik-beradik, ada adik-beradik lelaki, ada adik-beradik puang. Tetapi siapa yang nak uruskan? Siapa yang nak cara? Siapa yang nak pergi ke hulu ke hilir? Siapa yang nak pergi ke mahkamah syariah? Siapa yang nak pergi untuk mengesahkan bahawa ini adalah waris faraid? Siapa yang nak pergi ke JBJ? Siapa yang nak pergi ke JKPTG, pihak usaha kecil? Siapa yang nak pergi ke pejabat tanah? Siapa yang nak pergi ke bank? Siapa yang nak pergi ke ASB? Siapa yang nak pergi ke tabung haji? Siapa yang nak pergi ke urusan-urusan untuk kes si mati ini? Siapa? Adakah 5 orang adik-beradik ini willing ataupun ibu ni willing? Mungkin ibu ni dah tua. Mungkin ibu ini telah lanjut usianya. Mungkin ibu ni kata ibu tak mampulah nak uruskan. Mungkin boleh bagi kepada abang sulung lah yang buat. Tetapi adakah abang sulung ini sanggup? Katakanlah abang sulung ni duduk kat KL. Harta pusaka yang si mati lelaki ni tinggalkan ada dekat Kedah. Contoh macam tu. Kalau ada dekat Kedah, macam mana abang sulung ni nak pergi ke Kedah, ke hulu ke hilir? Macam mana nak buat urusan itu? Jadi kita kena fikir sekarang ini, kita kena ada satu solution. Saya memang tak kahwin. Saya memang tak ada pasangan. Adik ibu saya je yang tua. Jadi ada adik-beradik. Tapi adik-beradik saya ni bukanlah seseorang yang mudah untuk buatkan urusan. Mungkin diorang sibuk dengan hal-hal tersendiri. Mungkin mereka sibuk dengan hal keluarga tersendiri. Jadi jika saya meninggal dunia, saya ada tinggalkan harta pusaka, jadi siapa yang nak uruskan ni? Kita tahu bahagian faraid ni. Kita tahu. Ibu dapat 8/48. Adik-beradik dapat 10/48. Adik-beradik perempuan dapat 5/48. Tapi siapa yang nak uruskan? Siapa? Saya punya connection tak stabil ke? Okay. Siapa yang nak uruskan? Siapa yang nak uruskan harta pusaka ni? Jadinya wujudnya di Solihin Trustee berhad untuk melantik wasi di dalam wasiat. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan memang nak buat wasiat, boleh sahaja hubungi Nurul. Dia tidak lebih daripada 2,000. Untuk documentation di Solihin untuk wasiat ni memang tak lebih daripada 2,000. 1,728 macam tu. 1,728 termasuk SST. Okey. Kalau kita dah tahu, adik-beradik kita memang tak mampu untuk uruskan. Jadi buatlah wasiat, lantiklah wasi segera untuk kita uruskan. Kita tahu, kita tak ada, untuk kita bawa sebagai jariah. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Kedua, anak-anak kita memang tak ada anak-anak. Jadi kat sini, di dalam wasiat ini kita boleh bagi amal jariah kita. Amal jariah ini contoh nak bagi 20,000 Syazwani
pada setiap Ramadan. Pada setiap Ramadan. Saya nak bagi ini untuk fakir miskin, untuk fakir-fakir miskin, untuk surau-surau. Jadi saya nak nanti As-Solihin. As-Solihin yang buat, As-Solihin yang uruskan harta pusaka saya dan bagi 20,000 ni pada Ramadan, setiap kali Ramadan. Sehinggalah duit saya dalam akaun saya tu habis, Syazwani. Boleh, tuan-tuan dan puan-puan boleh melantik As-Solihin Trustee Berhad untuk menjadi pemegang amanah untuk harta yang tuan-tuan tinggalkan. Sebab kita tahu untuk amal jariah kita yang kita boleh tinggalkan adalah pertama sedekah. Sedekah yang bermanfaat yang saya katakan ni lah. Sedekah untuk amal jariah kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita sebarkan ilmu, itu salah satu juga amal jariah kita untuk dibawa bekalan. Yang ketiga adalah bekalan untuk anak-anak yang soleh dan soleha. Tetapi di dalam kes ini, si mati ini bujang. Dia tiada jodoh di dunia ini. Mungkin jodoh dia di akhirat kelak. Jadi dia tahu untuk yang ketiga ni dia tak ada untuk anak-anak yang soleh dan soleha yang mendoakan dia. Tapi mungkin dia ada ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, dan dia lagi satu dia boleh buat untuk sedekah jariah ini. Sedekah jariah ini buatlah secara bertulis di dalam wasiat. Janganlah kita cakap mulut sahaja, janganlah kita kata, oh aku nak cakap secara mulut je, nak bagi 20,000 ni untuk setiap kali Ramadan dan aku nak adik-beradik aku yang jaga. Mungkin boleh, tetapi possibility sekiranya adik-beradik yang pergi dahulu. Sekiranya adik-beradik sekiranya adik-beradik ini yang meninggal dulu sebelum si mati ini, macam mana? Jadi untuk menguruskannya, untuk menjadikan amal jariah kita dapat berjalan, maka buatlah wasiat dengan As-Solihin Trustee Berhad. InsyaAllah As-Solihin Trustee Berhad telah di dalam industri selama 22 tahun. InsyaAllah kalau tuan-tuan dan puan-puan memang nak buat wasiat dengan As-Solihin, boleh sahaja kontak Nurul. Okey, ada persoalan tentang faraid lagi, boleh sahaja tanya. InsyaAllah kita buat soalan-soalan. Contohnya lah, ada soalan yang berkaitan dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya jawabkan. Okey, saya buat soalan senang faham, boleh tak? Boleh Saya buat soalan untuk tuan-tuan dan puan-puan senang faham. Okey, si mati. Arwah si mati. Lelaki boleh, perempuan boleh. Sebab kat sini saya tak nak buat pasangan dia. Okey, kita katakanlah lelaki. Si mati lelaki. Dia isteri dia telah meninggal dahulu. Isteri mati dahulu. Ibu bapa pun dah tak ada. Yang sini hanya ada anak perempuan seorang sahaja. Anak perempuan, satu-satunya anak perempuan yang dia ada. Apabila ada satu-satunya anak perempuan yang dia ada, kita kena cari siapakah waris yang akan menghabiskan asabah. Siapakah waris yang akan menghabiskan baki. Sebab anak perempuan ini dia akan dapat 1/2. Di dalam surah An-Nisa, anak perempuan ini akan dapat 1/2. Baki lagi untuk 1/2 ni siapa yang akan dapat. Okey, yang tu kita kena cari, kita kena tahu. Sebab itulah kena penyiasatan ahli waris. Okey, setelah kita siasat, dia ada adik-beradik sebapa lelaki. Ni ataupun saudara sebapa lelaki.
maka yang inilah yang akan dapat asabah sebanyak 1/2. 1/2 dapat kepada anak perempuan, 1/2 dapat kepada adik-beradik. Adik-beradik sebapa? Katakanlah adik dia yang lelaki ni, dia tak ada adik-beradik kandung, dia ada adik-beradik sebapa sahaja, maka adik-beradik sebapa lelaki inilah yang akan mendapat bahagian faraid asabah. Syazwani, saya bekerja. Okey, saya buat kat sini. Okey, saya buat pengiraan seperti ini. Anak puang dapat 1/2. Saudara sebapa lelaki, adik-beradik sebapa yang lelaki, asabah. Maka kat sini dapat 2, ni 1/2, yang ni 1/2 kepada adik-beradik lelaki. Contohnya lah, dia tinggal 1 juta. Contoh semata-mata. Yang ni dapat 500,000. Yang ni dia dapat 500,000. Syazwani, banyaknya adik-beradik sebapa saya dapat, Syazwani. Ini adalah ketetapan. Ini adalah yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadis Rasulullah, dan ijma' para ulama, ijma' para sahabat, ijma' para ulama. Jadi kita tidak boleh menafikan hak untuk adik-beradik lelaki ini. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tahu bahagian ini, oh, anak perempuan saya dapat 1/2, adik-adik saya dapat 1/2 juga. Jadi kalau saya nak bahagi dahulu kepada anak saya melalui hibah, boleh ke Syazwani? Boleh. Di sini kita boleh guna instrumen hibah. Katakanlah nak bagi hibah rumah kepada anak perempuan ini. Contohnya, hibah rumah ini bernilai 400,000. Okey? 400,000 saya buat sini. Okey, katakanlah dia bagi hibah kepada anak perempuan dia. Kat sini bermakna 1 juta dah tolak dengan 400,000. Bermakna yang tinggal untuk harta pusaka dia adalah 600,000. Okey? Ini adalah harta pusaka dia. Saya padam kat sini boleh? Okey, kat sini. Ini hibah. Hibah ada 400K. Kat sini bagi kepada anak 400K untuk hibah. Yang ni tak ada, tak bagi hibah kepada adik-beradik. Bermakna yang tinggal untuk harta pusaka si mati adalah 600,000. Bermakna 600,000 ni darab dengan 1/2. Yang ni dapat 300,000. Yang ni untuk adik-beradik adik-beradik sebapa dapat 1/2, jadi 300,000. Bermakna anak perempuan ini dapat hibah 400, dapat harta pusaka 300, jadi 700,000 untuk anak perempuan dia. Bermakna adik-beradik dia akan dapat 300,000. Jadi harta dia yang dia tinggalkan 1 juta ni, 700 kepada anak perempuan dia dan 300 kepada adik-beradik sebapa lelaki dia. Jadi kalau nak buat hibah ini, buat awal-awal, declare awal-awal, bagi tahu awal-awal, buat secara documentation, buat secara valid, buat secara bertulis. Jangan hibah secara mulut sahaja. Ramai yang kata hibah secara mulut sahaja, tak apa Syazwani, buatlah hibah secara mulut sahaja, tidak mengapa. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, hibah yang bertulis pun dicabar, apatah lagi hibah secara mulut. Jadinya buatlah secara
documentation, buatlah secara legal, buatlah secara undang-undang syariah dan undang-undang sivil. InsyaAllah di Solihin Trustee Berhad kami ada dalam 22 tahun di dalam industri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh mempercayai Solihin Trustee Berhad. Okey tuan-tuan dan puan-puan, saya nak buat satu soalan yang mudah. Okey, ini adalah tentang hibah. Soalan yang mudah. Okey, mengenai si mati ada si mati lelaki, ada isteri, kemudian ada anak lelaki seorang sahaja, ada anak lelaki. Untuk bahagian ini, untuk bahagian faraid isteri, anak lelaki, isteri dapat 1/8. Anak lelaki dapat asabah, iaitu baki. Jadi di sini 8, ni 1, ni 1/8, 7/8 untuk anak lelaki. Untuk kes ini sekiranya si lelaki ini, si orang yang sedang merancang ini, katakanlah dia belum meninggal dunia, katakanlah yang ni adalah perancang, okey. Encik A. Dia merancang, dia kata, Syazwani, saya nak bagi kepada isteri saya lah, saya nak bagi rumah kepada isteri saya. Buatlah deklarasi harta sepencarian. Contohnya nak bagi rumah kepada isteri. Okey, nak bagi rumah ataupun nak buat hibah cash kepada isteri. Contohnya tabung haji, ASB, akaun bank, nak bagi kepada isteri supaya apabila telah berlaku kematian kelak, maknanya isteri ada rumah untuk berteduh, ada duit untuk dia meneruskan kehidupan dia. Jadi ini adalah untuk deklarasi harta sepencarian. Sebab kita tahu, bahagian anak lelaki 7/8, bahagian isteri saya 1/8. Jadi bila kita tahu, kita dah alert bahawasanya bahagian masing-masing ini, jadi kita boleh buat perancangan, kita boleh buat penyelesaian sekiranya kita ada untuk merancang. Di samping itu kita juga boleh buat wakaf. Kita boleh buat wakaf nak bagi kepada masjid, anak yatim, surau dan sebagainya. Di sini kita boleh buat di dalam wasiat Solihin Trustee Berhad. Terima kasih Zopi tak main kuda ke? Okey, telah ada wasiat di dalam Solihin Trustee Berhad mengenai nak bahagi wakaf kepada orang-orang yang kita sebut. Contohnya anak yatim, masjid, surau, madrasah dan sebagainya. Di dalam wasiat Solihin ini telah tertulis. Okey, saya gerakkan ke depan sikit. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Okey,
Di dalam wasiat As-Salihin Trustee Berhad. Di dalam wasiat As-Salihin Trustee Berhad ini telah tertulis, telah termaktub untuk bagi wakaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya nak buat wasiat dengan As-Salihin Trustee Berhad, boleh sahaja DM Nurul Syazwani binti Rosmawi. Okey, sekiranya ada permasalahan tentang faraid ataupun nak saya kira-kirakan untuk faraid, boleh sahaja tanya saya. Okey, saya padam kat sini dulu. Faraid ini adalah hukum yang telah ditetapkan, tetapi kita boleh merancang, kita boleh membuat satu planning untuk diri kita, untuk diri diri ahli keluarga kita. Kita merancang untuk diri kita dahulu, barulah kita nak merancang untuk ahli keluarga kita. Okey, boleh saja DM saja. Boleh sahaja DM saya, ataupun jika tuan-tuan dan puan-puan memang nak buat perancangan harta pusaka, boleh sahaja kontak saya di sini. Ini adalah buku yang telah saya buat, buku faraid. Ini adalah buku yang pertama kami suami isteri Nurul Syazwani binti Rosmawi dan Yahya Muhammad Ishaq. Okey, sekiranya ada persoalan boleh sahaja tanya. Okey, ini adalah antara produk-produk yang dijalankan oleh As-Salihin Trustee Berhad, seperti wasiat, deklarasi hibah, deklarasi harta sepencarian, deklarasi untuk dokumen wakaf, perjanjian aset perolehan bersama, serta lain-lain. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memang nak buat, boleh sahaja tanya saya. Okey? Faraid ini memang telah ditetapkan, tetapi kita boleh merancang untuk diri kita sendiri. Kita boleh untuk merancang hak-hak kita tersendiri. Jadi sebab itulah wujudnya As-Salihin Trustee Berhad, untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ada persoalan faraid boleh sahaja tanya. Kalau seseorang itu adalah anak perempuan belaka, kalau anak perempuan belaka, dia kena tengok sama ada dia ada ibu ataupun bapa ke tak. Kalau ada ibu dia tetap dapat 1/6. Bapa dia akan dapat asabah. Okey? Kalau seseorang tu ada anak puang belaka, anak puang tu anak perempuan. Kalau seseorang tu ada anak lelaki, tapi anak lelaki dia meninggal dunia dahulu. Okey, bila ada anak lelaki tapi anak lelaki dia meninggal dunia dahulu, dia kena tengok sama ada dia ada anak lelaki lain ke tidak. Kalau ada anak lelaki lain, apabila ada anak lelaki lain, maka anak lelaki yang meninggal dunia itu, anak-anak dia tidak akan dapat bahagian faraid. Okey, itu adalah yang telah ditetapkan, hukum yang telah ditetapkan. Tetapi sekiranya seseorang itu ada anak lelaki yang telah meninggal dunia, dan dia ada cucu lelaki dan cucu perempuan, tapi dia ada anak perempuan belaka. Contohnya dia ada anak perempuan semua. Okey, contohlah macam ni . Contoh seperti ini. Contoh mudah faham kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya saya letak ni kat belakang sikit boleh tak? Sekiranya seseorang itu dia ada arwah lelaki, dia ada anak lelaki dan ada anak perempuan. Okey, kat sini anak perempuan, ni anak lelaki, tetapi meninggal dunia dahulu. Yang ni arwah meninggal 2026.
Anak dia ni meninggal pada tahun 2025. Yang ni anak lelaki dia ni ada anak. Ada cucu lelaki, ada cucu perempuan. Okey, bermakna anak perempuan ni dapat, cucu lelaki ni dapat, cucu perempuan ni pun dapat. Yang ni dapat 1/2. Yang ni akan dapat 1/2 juga. Okey, saya buat dengan kira lah supaya tuan-tuan dan puan-puan nampak. Okey. Untuk anak perempuan. Anak perempuan dapat 1/2. Cucu lelaki asabah, cucu perempuan asabah. Ni asabah. Ni bermakna 2, 1, 3. Ni 2 darab dengan 3 jadi 6. 6, 3/6 bermakna ni 2/6, ni 1/6. Bermakna cucu lelaki daripada anak lelaki yang meninggal dunia dahulu tetap dapat bahagian faraid. Kita kena kena faham situasi faraid. Okey, ini cucu ni dia tetap dapat bahagian faraid walaupun ayah dia ni, walaupun anak lelaki ni meninggal dunia dahulu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, semoga perkongsian saya kali ini memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah. Kalau tak ada aral melintang, kita akan buat live lagi. Dan sekiranya ada persoalan, jangan segan silu untuk hubungi saya. InsyaAllah untuk hari ini setakat ini dahulu sebab saya ada urusan di luar. Saya nak keluar sekejap lagi. Semoga video-video ini bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa kalau ada persoalan faraid, hubungi sahaja Nurul Syazwani binti Rosmawi. Saya sedia untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menyelesaikan harta pusaka yang terbeku. InsyaAllah. Kalau nak buat perancangan harta pusaka seperti wasiat, hibah, deklarasi harta sepencarian, amanah hayat, pentadbiran harta pusaka juga boleh sahaja hubungi Nurul. Okey, untuk hari ini setakat ini dahulu. Yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu adalah daripada Nurul Syazwani binti Rosmawi sendiri. Saya mohon maaf sekiranya ada terlanjur kata ataupun terlebih kata. Okey, untuk hari ini setakat ini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.